Saya dituduh menganugerahkan kontrak kepada sebuah syarikat yang kononnya berkait dengan saya. Ini jadi satu lagi bahan fitnah yang dijaja oleh Caprice dan diulang oleh Caplos kononnya Rafizi terbabit kes rasuah 2.5 bilion ringgit. Semua ini timbul secara tiba-tiba dalam tempoh tidak sampai seminggu yang lalu. Tidak seperti kes yang lain, SPRM tidak menunjukkan bukti, tidak ada rampasan ratusan juta ataupun jongkong emas. Tidak ada bukti ratusan juta ada dalam akaun saya. Malah satu bukti pun tidak ada, tetapi beria-ia dijaja jadi bahan berita. Ini masalahnya apabila ada pihak yang terdesak dan menggunakan fitnah. Saya dituduh terbabit kononnya di dalam skandal yang nilainya melebihi nilai yang diambil oleh Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib disabitkan bersalah bila ada 2.3 bilion ringgit masuk akaun peribadi beliau dari dana 1MDB. Saya kini dituduh terbabit kononnya dalam 2 skandal kewangan yang jumlahnya 3.6 bilion ringgit. Fuyo, lagi banyak dari Najib. Mereka yang membangunkan skrip fitnah ini tidak terfikir perkara ini tidak masuk akal kepada rakyat. Fitnah selalunya berakhir dengan overkill. Oleh kerana tidak ada cerita, maka cerita yang dibuat itu perlu diperbesar-besarkan supaya nampak teruk. Masalahnya lama-lama itu akan jadi overkill. Kami yang Gen X ke atas ini dah melalui semua ini zaman reformasi dahulu. Fitnah yang akhirnya menjadi overkill. Tilam diusung untuk tunjukkan air mani. Semua cerita lucah jadi bahan laporan media setiap hari. Kami yang rakyat biasa turun membela Anwar Ibrahim yang ketika itu jadi mangsa fitnah kerana akibat sepak terajang kuasa dalam partinya. Malangnya, Anwar Ibrahim kini membenarkan fitnah yang overkill seperti ini dijaja oleh penyokong-penyokongnya setiap hari. Kerana kali ini, kaedah fitnah itu digunakan terhadap seorang yang dia sendiri mengaku dia menyampah. Benarlah, manusia ini sebenarnya mudah lupa.